Wow, sangat. Ni mic aku. Hello, hello, testing. Mana? Dah lama tak buat video jadi macam ni. Sabar. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sabar, kenapa kamera ni sengit? Abaikanlah Dia guna kamera phone. Okay? Asal aku tak pegang mic ya? Selalu aku nampak orang buat macam ni je kan. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat berpuasa, selamat menyambut Ramadan. Agak kekok sikit sebab dah lama tak buat vlog. So untuk hari ni tak ada apa-apa yang menarik pun. Aku nak buat vlog. Tripod tinggalan kereta. Sebab kan kita dekat dalam bulan Ramadan sekarang. Selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa. Puasa penuh-penuh, okay? Korang mesti pelik kan kenapa Lia tak live. Sebenarnya Lia mengambil mood untuk buat vlog, untuk buat video sebab last vlog Lia dekat YouTube 9 bulan lepas. Which is bulan Ramadan. So kalau kita ikut kalender Islam dah cukup setahun lah Lia tak buat vlog. So minta maaf sebab Lia tak buat live. Tak tahulah bulan puasa ni lepas berbuka, lepas solat dia macam kiok, penat, mengantuk. So alang-alang tengah berborak ni, apa kata kita unboxing dulu new device. Walaupun lambat, aku tahu tak aku beli Osmo Pocket 3. Tiba-tiba dia announce Osmo Pocket 4 nak keluar dah. Aku dah bagi salam ke tadi? Assalamualaikum semua. Aku rasa kekok sikit sebab selalunya buat video campaign kan. So macam dah lama tak buat video berborak-borak macam ni. Lepas tu aku rakam kan? Okay. Actually, Lia macam sebelum ni Lia buat vlog, Lia memang ada device kamera Sony. And then kamera tu Lia dah jual. Tak, sekarang ni macam ni aku nak buka. Sabar macam mana nak buka ni? Macam mana ni? Lepas Lia dah jual kamera Sony tu, Lia macam ni lah kalau nak rakam kena guna handphone. So handphone ni pula bila banyak video buat untuk campaign semua, memori full. Lepas tu kan kalau video dekat YouTube kan kita kena buat landscape. So setiap kali kalau macam dia keluar ke, takkanlah Lia nak kena buat dua version. Satu version yang menegak untuk TikTok, satu version yang melintang untuk YouTube. So Lia pun belilah device ni. Walaupun agak lambat. Dulu kan FOMO, semua orang nak beli benda ni. Lia let me check. Actually Osmo Pocket ni dah sampai about minggu lepas lagi. Kita puasa hari apa? Hari ni dah puasa hari ke berapa? Sekejap. 19. Actually device ni dah sampai hari Rabu, 19 hari bulan. Hari ni dah 21 hari bulan. Lia ambil masa yang sangat lama untuk fikir dan mengambil mood untuk buat video. Unboxing and terus untuk vlog lah kan. Sebab Lia takut. Which is device ni sangat fragile orang cakap. Lia ada beli juga dia punya aksesori macam cover, dia punya memory card. So Lia ambil yang creator combo. Lepas tu benda lain yang separate Lia beli tu dia datang lambat. So Lia macam fikir patut ke Lia buat sekarang. I mean takut kan. Bukan murah ni nak beli. So aku beli tiba-tiba macam fikir patut ke aku tunggu semua aksesori tu sampai baru aku buat video. Lalas hari ni terdetik cakap buat je lah. Kita bukannya keluar pun. Tapi aku tak berani lagi lah nak buat video dekat luar. Sekejap lagi kan terplay out pula kepala dia kan. Dah satu hal orang kata. Okay. Lepas tu since macam dah lama sangat tak buat video,
itu yang Lia macam Lia rasa nak target lah dalam setahun kan. Setahun my video untuk vlog kat YouTube ni. Kalau macam korang suka video macam ni, live as a streamer, kadang Lia masak, ada je yang tahu kan macam kadang-kadang Lia masak, Lia tangkap gambar. So korang ada yang macam request nak Lia buat video masak lah, video keluar lah. Boleh je. Cuma Lia ni kadang-kadang keyakinan tu tak ada. Walaupun nampak streamer ni bercakap depan kamera, apa ni, ada keyakinan, dia berbeza tau kalau nak buat vlog. Sebab kamera kalau dekat stream, dia kamera dekat depan PC, dalam bilik stream. Kalau nak vlog, kalau kena keluar, Lia kena pegang kamera, and then buat benda tu Lia rasa macam tiba-tiba Lia introvert. Macam tu. Okay? So, korang tak payah pun kot tengok video Lia unboxing ni. Lia cuma nak, itulah, nak tunjuk yang kemungkinan Lia akan banyak buat video untuk vlog lah. Okay? So, dekat sini, nasib baiklah ada aksesori untuk cover dia buat sementara. Nak tunggu yang aksesori lain tu sampai. Lah, tiba-tiba jadi vloggers. Jadi YouTubers. Kenapa cakap macam tu? Okay? Oh, dia macam ni je. Mana device dia? Aku ingat ni lah device dia. Rupanya device dia dalam bag tu ke? So, dapat cover. Oh, device dia dalam ni. Dah macam mana aku nak buka ni? Sabar. Dah macam casing pencil. Oh, macam ni. Terbalik ke rupanya? Oh, tak. Memang macam tu. Okay. So, this is the device. This is my first time pegang dia dan dia sangatlah kecil. Saya sangat takut untuk memegangnya. So, macam mana nak letak dia? Adakah macam ni? Ya, begitu Tapi, kejap lagi, Lia akan tukar kamera daripada handphone ni, akan pergi kamera ni lah. So, jom kita tukar. Jom kita tukar. Sap! So, ceritanya Lia dah unboxing and dah setting sikit-sikit the DJI. Rupanya Lia tak boleh nak record sebab tak ada memory card. So, memory card pun tengah on the way shipping. I guess Lia tak dapat nak post lagi lah video ni. Tertunggak lah lagi. So, Lia ingat kamera ni, walaupun tak ada memory card, dia boleh save dekat device to itself. Rupanya tak boleh. So, nampaknya itulah vlog kita akan tunggulah nanti. Bila memory card dah sampai dan Lia dah boleh connect dengan DJI, kita akan post the vlog, okay? Tak dapatlah nak buat transition tadi. Hitam. Kuasa macam CCTV pula duduk atas tu kan. So, kita akan rebus petai ni dulu. Kat muka aku ke? Oh, dia kat muka aku lah. Tadi Umi datang. Dia bagi macam-macam lah. Bagi kuih lah, apalah yang tadi tu. Tu semua daripada Umi. Sekali lah dengan petai ni. So, Lia plan nak buat ceruk petai. Ceruk petai yang dengan garam tu kan apa. Dia suka sebab masing-masing. Tapi besar lah petai dia, korang tengok ni. Sau.
Petai ni kita kena rebus dulu. Lepas dah rebus, keluarkan. And then kita peram. Kita akan letak dalam Tupperware. Letak dalam Tupperware. Letak dengan air dengan garam. So besok makan petai tu dia macam masing-masing. Sedap. Ada orang dia letak cili, tapi Lia tak nak letak cili. I don't want to put chili. I just want the salty. Tapi sepatutnya petai ni makruh lah makan sebab dia akan berbau. So tak disarankan untuk makan waktu sahur. Waktu sahur tak disarankan. Bukanlah tak disarankan, I mean kalau boleh elakkanlah sebab nanti lepas dah gosok gigi nanti dia time puasa dia rasa bau-bau kepetaian. Okay, this is all we got. The petai-petai. Tekan tutup. Aku asal kena beli aksesori yang magnetik tu lah. Senang sikit aku nak lekat kat mana. Air ni pun Umi bagi tadi. Jadi aku berbuka makan kuih. Lepas tu kuih popia tu ada rambut. Ni kenapa macam extra jos ni? More. Sekarang pukul 11. Baru nak rebus petai yang. Air keladi lah. Aku minum seorang. Malas lah. So, itu saja. Dia akan buat petai jeruk. Dia nak post dulu video ni sambil tunggu petai tu siap. Kan dah jimat masa. Kalau aku tunggu petai tu siap, lambatlah edit. Sekarang dah pukul berapa? Dah pukul 11.30 dah. Dia comel tak ni? Nampak ke kuromi ni? Alah kau pun. Comel kan? Susahlah macam ni. Okay lah, lepas ni dia akan buat vlog waktu siang. Waktu malam dah langsung bye guys. Kita jumpa untuk next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Don't forget to like, comment, subscribe. Yeah. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum.